Sol Hulu Langat Selangor 60k gang, 60k. Sudah Sol. Ini adalah gudang Bos Ijan. Macam Bos Ijan cakap ulang-ulang geng. Wah, so asyik dari Hulu Langat 60k. Lagi satu benda yang Bos Ijan nak tanya korang. Macam mana orang-orang otai-otai lah kita panggil sebab atas kita ni otai-otai. Kalau beli barang, kadang-kadang barang dalam kotak macam ni dia dah trust kat orang muda yang muka macam pecah pintu. Lagi satu, banyak orang yang main order je barang puluh-puluh ribu. Contoh meja makan 43,000 yang kita baru sold. Dah hilang dah angkat Oh ni, meja makan 43 ni. Akak ni kategori full payment lah. Dia kategori full payment. Akak ni dia beli sofa Ganesha macam cik tu punya 38,000. Lepas tu dia order meja makan 40 lebih ribu juga JB. Tapi untuk maknya lah. Tak tengok barang tapi berani bayar habis. Sama juga dengan acik ni geng. Sebab tu Bos Ijan ada satu soalan yang tanya korang. Macam dari mana datangnya kepercayaan korang tu? Padahal Bos Ijan berniaga baru 10 tahun. Dan korang sendiri tengok hampir setiap minggu ada beberapa set puluh-puluh ribu sold. Sebab tu barang untuk nak raya ni memang kategori tak ada. Kalau teringin barang super, kena datang sebelum bulan 3, bulan 2. Kalau korang yang korang cari adalah barang 5,000, sampai raya insya-Allah ada. Tapi kalau cari barang super, sebab memang bukan tak nak buat banyak, dia tak dapat nak siap banyak. Wah, dah sold ni. Cantik juga Cantik, tengok tu. Wush. Ni sold juga Yang tu pun sold bos. Oh ya ni. Ni 37,000 sold juga geng. 37,000 sold. Okay, one more